Di satu simpang jalan yang sunyi, aku melangkah tanpa arah pasti. Tak pernah terpikir takdir menanti, membawa dirimu hadir di sisi. Lambat lagi. Oi, kotor. Nak bawa makul ke ni? Kilat-kilat. Bukan kerana benci atau sengsara, tapi kerana cinta mula bersuara. Oh, padan lah. Awal sangat kawan datang. Oh, semangat betul kawan ni nak jumpa makul. Telefon ajak. Hello awak. Awak kat mana? Saya dah sampai ni. Nanti dari mana awak ni? Okey. Saya tunggu. Hello. Awak kat mana tu? Abang dah lama sampai ni. Oh, saya ada dekat taman ni lah, dekat pondok kat taman ni. Oh, pondok yang hujung ni Betul, di hujung ni. Okey, jari abang sampai ni. Okey. Baik. Kat mana ni? Bye. Sekejap lagi. Dan kat mana tu? Dia kawan Nona juga, Pa. Budak mana? Dia orang kampung kita juga. Budaknya macam mana? Dia baiklah budaknya. Dia kerja apa? Dia kerja pomen. Baguslah. Dia yang tahu kan. Ada yang tak suka benda-benda yang bukan. Jaga diri mana? Faham? Mana ni? Bapak dia gangster. Mampus kawan macam ni. Yalah. Assalamualaikum. Bapak dia gangster macam mana ni? Pergi. Cik. Ya. Sihat, Cik? Saya duduk, Cik. Duduk. Dia Pak Monula Ya. Dah lama kawan anak saya. Baru je. Kerja apa? Kerja pomen. Pakcik nak beritahu ni Pak Monula. Ya, Pa. Baru kenal lah. Baru cakap lagi ni. Tahu tak Nula ada tangan saya ni? Tak tahu. Pakcik tak kisah nak kawan anak pakcik, tapi jujur. Baik, Cik. Bang, Faham. yang penting jujur bertanggungjawab. Faham, Cik. Dalam kawanan perempuan macam saling kulit pula. Faham. Ni nak bawa Nula ke mana? Jalan-jalan kat sini, Cik. Ingat Nula apa ada dekat sini, nak pergi dengan Awi dekat mana-mana pun pergi lah sini. Zai, Cik. Bawa Nuna jalan-jalan. Terima kasih, Cik. Okey, jaga diri. Apa izin dia? Terima kasih, Pa. Budak-budak sekarang, kawan, kita kena pantau. Jangan jadi benda yang tak elok. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Ni Nuna ya? Ya, Pakcik. Oh, nak ke mana ni? Saya nak berjalan sekitar sini sekejap dengan kawan saya. Ya ke? Ni siapa ni? Kawan. Kawan? Pakcik. Oh, ya. Salam perkenalan. Nama siapa? Awi. Awi. Oh, kau bunyi Awi. Awi macam penyanyi apa? Wing, kumpulan Wing ni kan? Awi. Bukan ya? Oh, okeylah. Elok-elok lah berjalan ya. So, Nuna, pakcik nak jumpa papa awak. Lama dah tak nak bimbang dengan dia kejap. Ya? Faham? Boleh. Okey.
Assalamualaikum Koda. Oh, lama tak jumpa. Lama ni mana menghilang ni? Puan sihat ya. Oh, yalah. Duduk sini lah, Mak. Okey, boleh. Awak. Kenapa awak tak cakap? Awak bawa ayah awak tadi. Saya tengok ayah awak tadi. Seram. Tengok macam gangster. Oh, tapi ayah awak baik, sporting. Dia bagi kita peluang. Terbaiklah. Jarang jumpa ayah macam tu. Mestilah nak jumpa bakal bapak mertua kan. Dia tu nampak je macam tu. Nampak muka ganas, gangster. Tapi dalaman dia baik. Ada taman. Macam tu. Sama lah macam saya. Dan hati saya pun banyak sangat taman. Tempat awak boleh duduk. Yelah tu. Takut esok lepas kahwin, bunga tak mana, taman tak mana. Tak. Saya biasa jaga. Biasa potong rumput. Biasa ada pokok bunga-bunga yang sedap. Saya cantik-cantik macam awak. Awi, kita dah berapa lama duduk kat sini? Awak tak haus ke? Saya dah haus dah ni. Oh, okey. Oi, yuk. Masa bercinta memang macam tu. Tapi bila dah kahwin nanti, awak entah ke mana, saya tahu mana, berterabur semua. Di satu simpang jalan yang sunyi, aku melangkah tanpa arah pasti. Tak pernah terpikir takdir menanti membawa dirimu hadir di sisi. Mata bertentangmu kali pertama, senyumanmu buat hati terluka. Bukan kerana benci atau sengsara, tapi kerana cinta mula bersuara. Namun di belakang senyumanmu ada rahasia yang aku tak tahu. Oh Luna, kau hadir tanpa diduga dalam hidup yang biasa-biasa. Tapi ayahmu lelaki yang dikerungi dunia membuat aku tersepit antara cinta dan bahaya. Oh Luna, walau badai datang melanda.